Saya risau lah. Saya risau. Kalau Asalihin ni bankrupt, Asalihin ni winding up, macam mana dengan dokumen saya? Kalau saya buat dengan Syazwani, lepas tu Asalihin tak ada dah. Asalihin kena tutup. Ada soalan tu. Ada, memang ada. Sebab kita pun tak tahu. Kita pun wallahualam, kita tak menjanjikan bulan dan bintang kepada klien-klien kita. Tetapi kita ada akta yang menjaga Asalihin Trustee Berhad, iaitu Akta Syarikat Amanah. Syarikat Amanah di mana sekiranya Asalihin Trustee Berhad bankrupt, kita akan mencari sebuah syarikat yang lain, syarikat amanah yang lain yang setara, yang selevel dengan Asalihin untuk menggantikan tempat kita dengan perintah mahkamah. Kita tak akan sembrononya, kita tak akan ambil sebarangan je syarikat-syarikat amanah untuk menggantikan tempat kita. Kita orang ni kan ada standard kita. Kita tak akan ambil syarikat yang cika-cika, syarikat yang tidak setaraf dengan Asalihin untuk menggantikan tempat kita. Sekiranya Asalihin dah tiada, Asalihin bankrupt, na'udzubillah min zalik, kita tidak mendoakan, tetapi sekiranya berlaku, kita akan mencari sebuah syarikat untuk menggantikan tempat kita yang setara dengan kita, dan ia tidak akan menjejaskan dokumen yang klien-klien kita buat dengan kita. Sebab kita pun ada akta syarikat amanah yang dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Kita tak akan sembrono, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu, kita kan memang ada undang-undang sivil dan undang-undang law. Kita punya pegawai-pegawai di Asalihin itu adalah pegawai yang terlatih, yang tahu law, yang tahu bahagian syariah juga. Kalau kita nak menganiaya tuan-tuan dan puan-puan selaku klien kami, jadi nama syarikat kami pun Syarikat Amanah. InsyaAllah syarikat amanah ini menjaga amanahnya dengan baik. InsyaAllah, percayalah pada credibility Asalihin Trustee Berhad yang telah diasaskan oleh Tun Saleh Abbas Arwah. Al-Fatihah untuk pengasas kami. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.